kan brand sama Brand lah. sama tapi owner lain-lain Owner lah. lain lah. Tapi kan kamu pun dah terfikir tak seumur hidup kamu akan jadi viral ke, jadi influencer ke, terviral? Tak ada fikir pun. Okey. Tapi ada juga tengok kat konten kamu buat juga konten-konten sikit-sikit kan? Itu sebab kawan suruh dia kata ni. Dia kata kamu boleh hari kamu temu orang ni. Okey. Memang ada plan nak buat konten lah? Ada tak? Ada. Ada suka-suka temu orang ni, sonok-sonok. Okey. Tapi ada juga kan kamu apa orang kecak. Ada tengok video-video lama-lama kamu kan. Bukan konten yang Patronasnya, ada kamu pasal statement-statement yang mengundang apa semua kan. Saja buat ke ataupun memang macam mana? Itu kawan suruh buat. Kawan suruh. So kira kamu ni ada director belakang lah yang bagi idea konten apa bagi semua. idea konten. Dia kata nanti FYP je. Oh ya? Yeah? Tapi yang motor kamu video saya yang motor tu idea sendiri. Ada sini ya. Okey. Video saya yang apa yang saya pakai baju biru. Kalau perasan kat TikTok saya ada pakai baju biru. Betul. Tu idea saya sendiri. Tu idea sendiri lah.